Hari ni aku nak pergi mancing, tapi kedai masih tutup. Jadi aku lajak ke depan, aku pergi beli makanan dulu dekat vendor. Dekat sini memang banyak pilihan makanan. Ada macam-macam jenis makanan yang ada. Pendek kata, dekat sinilah syurga makanan. Yang aku selalu beli makanan, harga pun berpatutan. Sebenarnya, aku beli makanan untuk mak aku. Sebab mak aku duduk sorang-sorang je kat rumah. Jadi, aku belikan mak aku makanan dulu. Lepas tu, barulah aku pergi memancing. Lebih berkat kan? Selepas aku pilih-pilih makanan yang ada kat sini, akhirnya aku belilah satu bungkus laksa Penang dan juga kuih tepung kapur. Kuih-kuih dekat sini terlalu banyak. Aku rambang mata nak pilih. Tapi aku ambil je lah. Kalau banyak-banyak takut tak habis. Inilah kedai pancing yang aku nak beli barang-barang mancing aku. Tapi kedai ni masih tutup. Jadi, aku tunggu dulu dekat dalam kereta sampai dia buka. Lepas aku tengok kedai dia dah mula buka, aku terus pergi ke kedai ni. Nama dia Happy Pet Aquarium. Happy Aquarium Trading. So, pekerja dia baru je nak bersihkan tempat untuk set up kedai dia. Aku dah terpacak dekat situ. Apapun, aku tunggu dulu sebab aku nak beli soft rock dekat sini untuk tujuan memancing. Ikan kelisa tu dah lama aku tengok kat kedai ni. Lepas dia siap je sapu keluarkan barang, terus aku masuk dalam kedai dia. Aku serbu, aku cari umpan untuk casting. Dekat sini banyak pilihan. Kalau korang masuk, korang akan rampang mata. Sebenarnya aku berkenan gila dengan katak boy tap tu. Tapi aku tengok harga dia satu paket dah RM28. Aku fikir-fikir, tak apalah dulu. Aku beli soft rock yang PSP je lah dulu. Nanti kalau dah ada duit daripada YouTube ni, aku borong semua ni. Masa ni, aku tengok soft plastik dulu. Aku rasa macam teringin nak pakai soft plastik juga. Tapi bajet tak cukup. Terpaksalah tunggu YouTube ni meletup dulu, barulah aku boleh beli barang-barang ni semua. Korang tolonglah support ya. Subscribe, korang follow, komen. Terima kasih aku ucapkan. Aku doakan korang murah rezeki, mudah sekali urusan. Sebab korang dah mudahkan urusan aku untuk kumpul duit untuk beli barang-barang ni semua.
banyaknya pilihan. Semuanya cantik-cantik, menarik perhatian. Tapi aku belum cukup bajet. Jadi aku terus ke depan. Aku tengok tak biasalah dulu. Yang ni mudah sikit untuk aku pakai. Banyak pilihan. Ada Sawadi, ada ESP, macam-macam jenis design ada. Macam-macam jenis umpan ada kat sini. Aku jadi rambang mata. Tapi duit aku cukup untuk beli satu je dulu. Aku pegang, lepas, pegang, lepas. Sebenarnya semuanya cantik. Aku berkenan, tapi aku kena pilih satu je sebab aku tak bolehlah nak beli semua sekali. Masa nak bayar tu, token ni boleh pula promote kat aku Gold Soft Rock ni daripada ESP. Tapi dia lebih kepada collection, tapi boleh juga digunakan untuk mancing. Cuma untuk kali ni aku memang bajet aku tak cukup. Jadi aku tak belilah dulu. Memang aku penghuni ESP, tapi tak apalah, belum masanya. Sabar punya pasal aku telik-telik katak tu dalam kereta sambil aku drive. Yang dekat tepi tu kipas aku, besar kan, panas. Sambil lalu ni aku nampak ada beberapa orang tentera tau jalan kaki dekat tepi jalan ni. Akhirnya aku sampai dekat spot yang pertama. Korang tengok, tepi jalan je. Aku keluar daripada kereta. Lepas tu aku kena ikat dulu umpan ni pada joran aku. Tapi aku tak sempat nak buat leader. Aku ikat je tali benang tu kepada katak ni. Jadi tak ada leader lah hari tu. Betul lah orang cakap, memancing ni perlukan kesabaran. Korang jangan fikir sekali kita baling ikan dah makan. Semuanya memerlukan kesabaran. Banyak kali aku baling, ikan tengok aje. Mungkin dia dah kenyang. Tapi waktu ni aku agak risau sebab dekat sini banyak anjing. Dekat sini lah hari tu aku dapat ikan haruan besar, tapi aku lepaskan balik. Tapi hari ni aku nak cuba pancing.
dia makan ke tak makan. Sebab hari tu aku pakai soft plastik, hari ni aku pakai soft rock top water. Selepas beberapa kali aku buat balingan, akhirnya umpan dijamah oleh seekor ikan yang besar. Tengoklah tu, meliuk lentok dia apabila aku dapat naikkan ikan tu ke atas. Aku letakkan joran aku dekat tepi tu untuk korang tengok perbandingan. Aku tak makan pun ikan haruan ni. Cuma ikan ni aku nak bagi dekat kawan aku. Aku kalau boleh dapat 3 ke 4 ekor pun bagus juga. Tapi kalau seekor pun dah okey ni sebab dia besar.
dekat sini pun aku pernah dapat saiz mega besar, tapi aku kena sengat kerengga kat sini. Aku pun dah rasa macam tak ada semangat, dah kena sengat serengga ni, sakit pula hati aku. Jadi aku pun nak pergi hantar ikan ni lah dekat kawan aku, nama dia Anjang Wakaka. Lepas pada aku dapat seekor tadi, aku pun cubalah cast lagi dekat sini, tapi macam dah tak ada. Mungkin ada, cuma dia tak nak makan. Aku pun pergi tempat lain. Ni tempat ni pun aku pernah dapat, cuma tak besar lah. Dulu aku cuba je, tapi kalau ada rezeki, alhamdulillah. Akhir sekali aku try lah dekat pokok teratai ni. Mana tahu pokok ada tauman yang berlindung di bawah pokok teratai tu. Ada rezeki aku, alhamdulillah. Inilah dia Anjang Wakaka. Dia duduk di lembaga. Dia selalu juga ikut aku casting, tapi kalau dia casting aku, mesti dia tak dapat ikan. Dia casting seorang pun dia tak dapat ikan. Sebab itulah aku bagi ikan kat dia. Dia suka makan ikan ni, cuma aku je yang tak makan, tapi aku selalu dapat. Jadi aku bagilah dekat dia. Tengok tu, sukanya dia, senyum lebar dapat ikan. Aku bukan apa kawan-kawan, aku bagi je. Aku tak jual pun ikan ni, saja belanja kawan-kawan makan. Sebab aku tak makan, aku bagilah kat kawan aku. Masa ni dia cakap dia keluar beli tali mesin rumput. Jadi sekali dengan jumpa aku dekat sini, bolehlah bagi ikan. Saja aku main kat Pontian tadi nak hantar kat mak aku punya tu. Tengok-tengok lah. Lepas tu sempat aku nak bilang apa kata. Okey kawan-kawan, so aku harap korang support lah usaha aku untuk berkonten ni. Tu ikan aku bagi kat dia seekor, okay? Ikan kecil je. Jadi aku harap korang support aku dengan cara subscribe dan share video ni. Okey, korang tengok dia bayar aku RM1. Hahaha, kelakar lah dia ni. Tapi tak apalah, aku pulangkan balik duit RM1 tu. Memang niat aku nak bagi je untuk kawan-kawan makan. Apa tu? Dah dah lah. Berat menanam. Oh ya, nanti kita mancing. Dia dah bilang lah. Mancing tu kan, dia takut patah riang. Okay. Boleh. Muka beriman sekarang ni. Selepas aku jumpa Anjang Wakaka tu, bini aku pula cakap nak makan durian. Jadi aku singgahlah dekat gerai durian dekat depan Inso tu. Banyak betul durian, semua murah-murah. Ada yang harga RM20 satu bakul, ada yang harga RM40 satu bakul. Satu bakul ni ada antara 5, 6 ataupun 7 biji. Jadi aku pun pilihlah dulu, tengok mana yang sesuai. Akhirnya aku pilihlah satu bakul durian yang berharga RM20. Aku dapat ni 7 biji durian, dan aku pun scan.
dekat dia punya QR. Dan itulah kisah aku. Okey, terima kasih. Tunggu video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Tak ikut. Ni.